Mereka yang dah simpan emas takkan rugi. Kalau anda tak tahu nak melabur di mana selain daripada SB ataupun tabung haji, saya syorkan anda simpanlah emas fizikal seperti ini. Simpan emas jauh lebih selamat daripada melabur sana sini, yang akhirnya duit simpanan tadi lebur gara-gara melabur. Berdasarkan pengalaman mentor saya, kenapa beliau boleh katakan simpan emas ni takkan rugi? Yang pertama, harga emas confirm naik dalam jangka masa panjang. Sebabnya kuasa beli duit semakin lama makin menurun. Harga turun naik dalam jangka masa pendek tu normal lah tuan-puan. Penyimpan emas berilmu ni, mereka beli emas dengan duit simpanan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Sejarah 20 tahun membuktikan bahawa kenaikan emas ni secara puratanya 10% setahun. Yang kedua, emas ni adalah duit tunai juga. Kalau perlukan duit tunai, anda boleh pilih untuk jual ataupun pajak emas ni untuk dapatkan duit. Siapa ada emas bermaksudnya dia ada duit. Tak perlu bimbang pun kalau anda beli emas. Beli emas maksudnya simpan duit. Yang ketiga, harga barang naik, harga emas juga turut sama naik. Harga barang naik tu petanda kuasa beli duit kertas kita makin menurun. Kita perlu bayar duit yang lebih banyak untuk dapat barang yang sama. Siapa simpan emas, kekayaan dia akan selamat daripada dimakan inflasi ataupun risiko kejatuhan ringgit dalam jangka panjang. Yang keempat, emas ni tak ada risiko jatuh ringkuk macam saham. Emas satu-satunya alat kewangan yang nilainya takkan jatuh nilai kosong. Belum pernah lagi dalam sejarah orang bankrupt sebab simpan emas. Tapi terlalu banyak dalam sejarah orang bankrupt ataupun kekayaan dia dibukukan disebabkan simpan duit kertas ataupun aset-aset lain. Jangan risau, selagi mana emas di tangan anda, kekayaan anda tetap di tangan anda, insya-Allah. Bagi tuan-puan hari ini nak melabur dalam pelaburan emas, boleh isi ponan saya up untuk saya daftarkan tuan-puan sebagai ahli public gold. Kemudian saya akan guide tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.